Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Selamat datang ke podcast TV Arzaik at PBAKL. Saya Aida Rahanah binti Muhammad Sa'adan dan pada hari ini besar hati untuk bersama seorang insan penting dalam dunia perbukuan dan penerbitan negara. Bersama kita ialah Datin Nuraniza, penolong pengurus tenaga pelajar dan tenaga pelajar bahasa Perancis Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau lebih dikenali sebagai ITBM. Terima kasih Datin kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Sama-sama, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya ITBM untuk sekali lagi berada di pentas podcast Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Zainab. Okey, minta maaf. Okey. Alright, okey. Ya. Saya sangat teruja lah. Teruja menantikan. Okey. Boleh Puan ceritakan sedikit tentang latar belakang Datin? Macam mana latar belakang? Okey, bagaimana saya boleh masuk ke dalam bidang pendidikan bahasa asing? Baik, bermula titiknya adalah bila saya dapat keputusan STPM, dan sebelum saya dapat keputusan STPM, saya menjadi tenaga pengajar bahasa Inggeris di sekolah di kampung di Kedah. Dan dari situ bermula titik aku kena jadi cikgu ni. Dan masa kita dah apply, kita tak minta bidang pendidikan. Lepas tu dijadikan ada satu peristiwa dalam kehidupan keluarga saya. Mak saudara saya kata, marilah datang belajar di Perancis. Wah. Kan saya pun apa lagi, sebab orang kata susah hati kan, tak dapat mengajar ni, tak dapat masuk ni. Kita nak masuk mengajar, nak masuk belajar, macam mana nak mengajar. Lepas tu kata tak apalah, saya pergi berdagang di Perancis, di Paris. Ingatkan nak duduk sekejap je, nak ambil bahasa Inggeris, kemudian di UK. Tapi saya jatuh cinta dengan bahasa Perancis dan saya meneruskan, tak nak balik Malaysia. Duduklah 10 tahun kat sana dan balik, kemudian daripada sana balik ke Malaysia, duduk bekerja dengan ITBM dari tahun 2003 sampai sekarang. Itulah dipendekkan cerita walau panjang. Jadi sebenarnya Datin pergi ke Paris ni sebenarnya nak mengajar bahasa Inggeris, tapi terkejut sebab masa tu memang bahasa Inggeris, bahasa Perancis masa tu Kementerian Pendidikan baru menghantar guru-guru dari Malaysia ke Besançon. Kemudian mak saudara saya kata, Niza, ni ramai ni cikgu-cikgu belajar bahasa Perancis, mesti ada keperluan untuk Malaysia menyediakan guru-guru. Nanti Niza tak payahlah ajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sebab bahasa Inggeris dah ramai. Jadi ajarlah sesuatu bahasa baru. Saya pun kata, lepas tu kita pun duduk. Setiap hari saban tahun kita rasa macam bahasa Perancis kita tidak lagi kukuh, tak matang lagi kan. Jadi saya mengambil masa 10 tahun lah juga untuk menguasai bukan sahaja bahasa tetapi budaya, dan kemudian saya bekerja. Jadi bila kita bekerja di sana, kita banyak elemen sosio-budaya. Jadi kita kenal dengan masyarakat kan. Jadi saya pula dikelilingi dengan orang-orang Perancis, sebab pergi sana orang kata bidan terjun lah kan. Tak ada sponsor dari mana-mana, kementerian tak ada, pergi sendiri. Jadi bila kita pergi sendiri ni, kita tak adalah kawan-kawan Malaysia kan. Jadi semua ni memang kawan-kawan orang Perancis, orang-orang luar. Jadi macam itulah ceritanya. Wah, boleh tak Datin cakap bahasa Perancis sikit je? Belanja sikit. Belanja sikit saja. Okey. Kalau kata kita ucap salutasi ni adalah sesuatu yang diamalkan menjadi, orang kata kalau kita tak mengucapkan ucapan selamat bila kita masuk atau kita jumpa orang, dikira kurang sopan. Jadi perkataan yang selalu kita akan pakai adalah perkataan bonjour. Kalau kita kata welcome, bienvenue kan, pernah kita nampak kan, bienvenue. Kalau kita bienvenue tu welcome tu kan. Kan, tapi cara sebutan kita mungkin sebutan bienvenue, tak tahulah macam mana bahasa Inggeris disebut kan, tapi sebutan bahasa Perancisnya adalah bienvenue, welcome. Kalau kata dia kata bienvenue en Malaisie, selamat datang ke Malaysia. Atau kalau kita kata bonjour tu selamat pagi. Selamat pagi atau selamat petang, selamat tengah hari, kita guna perkataan bonjour. Merci beaucoup
terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kalau kita kata au revoir, au revoir tu selamat tinggal, goodbye. Kan nanti kalau nak belajar boleh contact ITBM. Wah, sambil-sambil buat promosi. Taklah. Kita suka berkongsi ilmu, insya-Allah. Baiklah Datin, soalan kedua saya, pada pendapat Datin, macam yang kita tahulah tadi, Datin mulakan dengan bahasa Inggeris, lepas tu berpindah kepada bahasa Perancis. Jadi pada pendapat Datin, apakah kepentingan bahasa asing dalam diri masyarakat? Okey, kepentingan tak kisah apa juga bahasa yang kita nak pelajari. Sama ada bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Arab atau bahasa apa saja bahasa, kita kena tahu mengapa kita belajar. Okey, dalam keadaan sekarang, dunia sekarang, keperluan untuk kita menguasai bukan saja bahasa Inggeris, sebab kita ni lahir-lahir dah memang mak kita ajar makan, eat, drink, susu, tak kata susu, apa kita kata milk, drink milk, kita dah kata dah kan. And then bila kita tengok apa cat, tu anak-anak pun cat. Jadi bahasa Inggeris tu dah jadi bahasa kedua kita dah kan. Jadi bahasa asing ni dia consider as satu bahasa baru yang tak ramai orang boleh kuasai, dan peluang pekerjaan kita dia lebih cerah. Maksud dia, kalau kata kita pergi company, mana-mana company, contoh kita ada penguasaan bahasa Mandarin, antara dua kandidat yang boleh, yang tak ada, seorang yang dapat 4 flat dengan seorang lagi yang mungkin dapat 3 point berapa-berapa tapi dia ada bahasa asing. Of course syarikat tu akan ambil orang yang bahasa asing, yang bahasa Mandarin tu. Sebab kemahiran lebih. Ya, dia ada kemahiran lebih. Sama juga sebab sekarang ni ada tempat yang akan bagi allow untuk bahasa asing. Jadi kita dah ada depan mata, contoh bahasa Mandarin. Dah ada kawan-kawan kita yang boleh berbahasa Mandarin. Cubalah belajar bahasa Mandarin. Kalau kata nak belajar bahasa Perancis ni takut kan, sebab tak ada siapa. Bahasa yang ada dalam persekitaran kita, contoh bahasa Tamil kan, contoh bahasa mungkin kita tak boleh kata dialek Kedah ataupun dialek Kelantan tu bahasa, sebab dia masih lagi dalam kategori kelompok Nusantara kan. Cuba belajar bahasa Tamil, bahasa yang kita tahu ada orang masyarakat yang kita boleh bercakap. Itulah bagi saya satu untuk masa depan kerjaya. Yang keduanya, dalam globalisasi sekarang ni, di mana-mana pun perlu bahasa asing. Jadi memang pentinglah sepatutnya. Faham. Baiklah Datin, soalan penutup. Apakah pesanan atau galakan Datin kepada para pelajar dan masyarakat agar terus menjadi seorang yang ingin tahu, seorang yang ingin mempelajari bahasa asing, dan seorang yang menjadikan membacalah sebagai amalan sepanjang hayat? Okey, macam ni. Bila kita tahu untuk apa kita belajar, sebab ilmu ni yang akan membezakan di antara seseorang dengan seseorang. Kalau kita dapat bahasa asing, kita dapat ilmu daripada ilmu bahasa asing yang orang tak ada, mestilah kita lebih special daripada orang lain. Contoh, bila kita ada tadi, bila saya berkongsi tentang silang budaya, tentang perucapan, salutasi antara orang Melayu, orang Perancis, orang Arab. Jadi mungkin dia akan ada perbezaan tu. Jadi bila kita tahu, kalau dengan orang Melayu, bila kita nak berucap macam ni. Kalau dengan orang Arab, nak cara ucapan dia macam ni. Cara dengan ucapan dengan orang Perancis macam ni. Okey, contoh yang kedua. Orang Perancis mungkin kita tengok suka bis. Kiri kanan kan, cium pipi kiri kanan. Kan kadang-kadang kita pun cium pipi kanan. Saya suka tanya, kita cium pipi kanan, kiri kanan tu untuk apa ya? Semua kata, tak, saya ikut orang. Tapi dengan orang Perancis, dia ada jawapan. Anda nak mula kiri kanan dulu ke kiri kanan dulu ke atau kanan kiri dulu? Nak bagi berapa bis? Kan? Dia ada. Kita tak. Kita ikut-ikutan. Jadi benda tu, bila kita ada ilmu, kita membaca. Kita tengok sekarang ni senang je, tanya ChatGPT, dia akan ajak kita. Apa? Kenapa? Macam orang Arab, kadang-kadang dia bagi bis. Contoh kan, itu kata daripada segi tata cara makanan. Macam kita kata, saya makan crab. Contoh crab.
Makan sebenarnya makan lempeng. Lempeng kita tapi sebutan dia crab. Orang kata, wah, makan kat mana? Oh, saya makan dekat kafe gula kekri. Wow, nama gula kekri. Makan apa? Makan crab. Mau makan lempeng je sebenarnya. Kan? Benda-benda tu yang membezakan kita. Teruskan adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang berada di sana, teruskan membaca, teruskan belajar. Sebab setiap hari kita belajar ilmu tu, satu tuntutan kita. Yang kedua, dia akan memberi kita satu kelainan daripada orang yang berada di sekeliling kita. Itu pesan saya. Wah, perkongsian yang sangat menarik ya Datin. Seronok ya kita dengar Datin kita bercerita. Terima kasih Datin atas perkongsian yang sangat bermakna dan memberi inspirasi kepada masyarakat Melayu. Semoga usaha ITBM dalam memperkasa budaya membaca, penulisan dan penterjemahan terus berkembang serta membawa karya Malaysia kepada persada dunia. Saya Aida Rehana mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti podcast TV Arzak at TVAKL 2026. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Merci Coupe and au revoir. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.